Okay, ni contoh kau nak layan TV dekat tab ni. Tapi app tu korang kena download lah sebab tab ni kosong. Tablet ni bagi saya dia punya performance standard lah. Saya guna untuk tengok saya punya CCTV dan juga tengok movie. Ada app yang saya dah download, boleh support antara game. Ni Mobile Legend boleh. Yang ni saya selalu tengok lah. Ini app yang saya selalu guna untuk tengok movie. Okay, contoh. Dia connect dengan wifi je. Dah boleh tengok TV, nampak? Kalau nak tengok movie pun boleh. Best lah. Kalau pakai tablet, lebih best daripada phone. 1, 2, 3 kali ganda lagi besar daripada phone. Aku tengah monitor aku punya CCTV kan. Nampak Contoh kita nak monitor lagi besar pun boleh. Lagi best bila ada tablet macam ni, lagi clear kita punya monitoring. Alright, boleh tukar-tukar angle macam tu, smooth. So kalau korang nak tab ni, siap datang dengan casing macam ni, korang boleh grab dekat beg kuning bawah tu. Dalam dia ada banyak barang dia bagi. Ni korang dapat sekali. Kalau macam aku ni, aku dapat sekali. Dan stand ni, earphone. Dan screen protector ni pun aku tak pasang lagi. Dan dia punya kit sekali. Complete, gang.